biarlah dia urus. Ya, saya dah bayar. Saya boleh sebut semua undang-undang atas atas. Habis bukan orang lain yang ini macam mana? Semua dia tidak kenal. Eh, Dia ada apa? Saya rasanya atas sebuah laporan. Saya nak tanya, lesen untuk log ni siapa punya ya? Saya rasa atas nama Ali bin Sulaiman, betul? ya betul. Okay, Ali bin Sulaiman. Ni, Saya nak tanya, lesen log ni di bawah rumah awak, betul? betul sih. Tapi kenapa saya dapat laporan yang meneruskan dan peniaga dan membayar gaji kerja adalah customer? Ya, kami ada buat kerja di dalam ya. Di dalam tak boleh ni. Ni dah jadi salah guna lesen. Ada yang bisa digambar tak boleh. Saya nak awak berdua akan datang ke saya. Kita akan buat sesi selanjut Jom. Jadi daripada situasi tadi, kita dapat simpulkan bahawa buruknya kesan Alibaba ini. Orang yang sepatutnya memiliki tapak ini pun tidak mampu memilikinya bila adanya kes-kes Alibaba ini. Bila pelabur luar tengok pun dia akan hilang kepercayaan kepada kita. So negara kita akan jadi lebih mudah daripada negara lain. Rakyat pun mudah terbeban. Inilah kesan-kesan rasuahnya. Ini pada pendapat saya, konsep Alibaba kat Malaysia ni sebenarnya adalah satu konsep yang dah lama ada. Kenapa konsep ni dia muncul? Seawalnya adalah mungkin disebabkan di Malaysia ni kita ada kuota khas atau lesen khas yang kita berikan kepada orang keturunan kita. Jadi disebabkan lesen atau kuota khas ni, dia akan menyebabkan orang Melayu mempunyai satu privilege atau advancement lebih daripada orang lain. So tapi apa yang menjadi masalah adalah bila orang Melayu ini sendiri kurangnya ilmu tentang perniagaan. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka memberikan kontrak kepada orang-orang lain, iaitu orang luar, untuk menjalankan bisnes mereka, itu perniagaan mereka, ataupun mungkin ini disebabkan oleh ketidakupayaan orang Melayu itu sendiri berbuat. Tapi jadi akhirnya apa yang berlaku adalah perkara ini akan menyebabkan perniagaan-perniagaan di negara kita tetap dijalankan oleh orang luar. Jadi perkara ini akan menjadikan tentang masalah dalam masa yang berpanjang. Itu saja bagi saya. Ia secara saya ini laporan masalah kurang ilmu mengenai perniagaan semula. Saya rasa perkara ini boleh dielakkan atau boleh dipulihkan dengan kita mengintegrasikan ilmu perniagaan sendiri dalam kalangan orang Melayu supaya bidang ini dapat diceburi sendiri oleh orang Melayu dan menyalahkan sebarang unsur yang boleh mendatangkan rasuah. Terima kasih.